Mana kau Adli? Sini kau. Adli, mana kau? Makan asap ke? Tiba. Hai, Assalamualaikum. Ada orang tak? Hai guys, okay, selamat malam. Sekarang jam pukul, dalam sebut jam, lepas tu sebut pukul pula tu. Sekarang pukul 9.12 minit malam. Depan ni adik saya, dia pakai Ninja 250. Kenapa bang? Dia pakai Ninja 250. So kita orang nak pergi ride dekat Ride alah, ride santai-santai je. Kita orang nak ride dekat, masa nak ride lepas tu dekat, aduh, salah penggunaan bahasa lah aku ni. Kita orang nak ride pergi Genting. Kita orang nak ride pergi Genting. Ride santai-santai je dengan kawan-kawan Tafiz. Ada dalam, maybe insyaAllah dalam 3 orang kot. Termasuk adik aku dengan aku adalah dalam 5 orang. Kan? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alamak, berat dah pula. Bismillah. Oh, beratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Actually aku malas nak pergi Genting malam ni sebab esoknya aku nak pergi apa ni? Aku nak hantar parent aku pergi KLIA. Tapi ya disebabkan adik aku nak pergi Genting, adik aku ajak aku, mak aku pun minta lah temankan adik aku ni. Ni sebelah ni lah adik aku. Merisaukan adik aku. Aku pun tak apalah, decide untuk teman je lah adik aku ride. So nak santai-santai je lah. Malam ni balik, terus rehat. Malam ni balik terus rehat. So, ni merupakan maybe video yang kedua aku pakai mic. So sajalah nak minta feedback kan, based on first video yang aku pakai mic tu, okey tak? Korang rasa rimas ke dengan suara aku kan? Korang rasa macam, ke korang rasa rimas kan? Mana tahu korang rasa macam suaranya macam sumbang lah, tak sedap lah didengari. Manalah tahu korang rasa macam tu. Handsome Muhammad ni. Korang kena tengok muka dia. Dulu Ted Hafiz kita orang panggil dia Fatah Amin. So dia handsome. No gay no gay. So kalau tak okey ke, korang just bagi tahu je lah, okey ke tak okey ke, tak apa. Tak okey pun tak apa, jangan jaga hati. Hati ni sentiasa dah biasa dah tak dijaga. Tiba
Tapi betul lah, kalau korang rasa nak bagi apa-apa, any feedback, any complain ke, boleh, tak apa, aku terima. Aku ride tu dengan sisi yang sama dengan aku, ataupun aku ride tu sisi aku paling besar, memang aku pilih untuk duduk paling belakang. Sebab aku nak make sure yang tak ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, macam tak nice lah kan. Gerak ramai-ramai tapi ada yang tertinggal, itu bukan ride group namanya. Baik ride solo kan, baik ride sama-sama dia je. Kadang tu orang takut nak ride dengan aku sebab aku pakai CBR, aku pakai MT. Tapi tak, sebenarnya kalau tak kisahlah aku pakai motor apa sekalipun, kalau kau paling slow pun, aku tetap akan duduk paling belakang. Macam ni kan, member aku pakai 150, adik aku pakai 250. Lubang, 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 sulat kabel lamel, blade lamel. Wow, tu motor apa? Macam SRK. Kan? Ha? Isi kot. Nanti kira beratur je lah. Gila. Tak apa, aku utamakan sisi-sisi kecil ni. Tak ada, kosong. Kosong. Aman. Oh, ada. Hahaha. So daripada awal dah kena. Oh, Wisma nipu. Wah, drop block guys. Kita info dulu kat sini. Oh, bukan tu ramai, memang tak ramai. Dengar sikit, dengar sikit. Tekan mana bang? Tekan lah. Okay, cukup. Sebab kali ni aku letak phone dekat poket, speaker dekat poket. Ya ni sorry, janji nak santai. Sorry. Tapi aku tak boleh lah kalau ada member laju. Signal ni, signal. Tak boleh, aku kena fikir member Jigsaw
Adli tu dah hilang, yang pakai multistrada tadi tu. San banyak pula lori belah kanan, belah kiri ni. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak main kanan lah. Banyak lori guys. Tadi dia suruh orang gerak dulu, sekarang ni dia potong kita orang pula. Alah, apa ini semoga Allah menjaga kami. Amin ya rabbal alamin. Rossi naik masih terada tau. So aku risau adik aku dengan ni juga. Mana adik aku? So aku risau adik aku. Dulu kan aku ada ride dengan seorang ni, nama dia Nopal. Dulu dia pakai Ninja 250 yang lama. Sekarang aku tak sure, tapi selepas Ninja 250 yang lama tu dia pakai apa tu? Dia pakai ZX-10 tak silap. ZX-10 yang Gen 2 ke Gen 3 tu, yang muka macam ZX6. Nopal ni, dia punya power dia tu, dia knee down dekat corner genting ni tau. Aku time tu macam excited gila. Memang excited lah. Sebab aku tak pernah nampak orang buat knee down dekat jalan awam. I mean, tengok Adli tu yang pakai multistrada tu gone. Kalau aku ride dengan Adli tu saja, tu tak apa, aku nak fight dengan dia kan. Tapi sebab aku ride dengan sisi kecil ada apa semua kan, so
Aku tak nak dah tinggal dia orang. Aku fikir dah orang. Alamak, bau tai siapa ni? Oh, ni dah sampai dah. Sejuk ya Allah. Dah sampai dah. Aku seram tengok hotel tu. Kalau pergi siang nampak lah hotel tu usang apa semua. Kalau malam tak nampak kan. Oh, lama. Aku dah gigil. Aku dah gigil weh. Oh, dia orang terus naik kan. Dia tak stop kan. Aku dah shaking. Sejuk. Sumpah sejuk Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kau nak gerak lu tak apa? Kau dengan adik aku. Yalah. Okay. Sebenarnya kan turun bukit macam ni boleh tak kalau kita masukkan N and then kita biar je? Nak sangat tahu kan? Sebab dulu aku pernah kan time turun bukit macam ni, aku biar N ataupun aku matikan enjin. Lepas tu aku biar je dia turun kan. Minyak jimat kan. Tapi tak tahulah okey boleh ke tak. Ada orang kata tak boleh. Boleh tak someone tolong explain? Khalfu la yudani wa syai'in min ilmi illa bima syaa wa syaa kursiyyus wa la yauduhu hifzuhuma. Mana Li? Ini time lah kita nak kena beraksi Li.
mana kau? Makan asap ke? Tiba. Apa nampak mat dia? Apa nampak mat dia? Hilang weh. Tu dia. Best way kalau bergurau-gurau dengan member macam ni. Dengan member lah. Kalau dengan stranger korang jangan buat macam ni. Risau bergaduh. Ui. Apa cia? Apa cia? Macam ngasap je. Apa cia? Asal? Takut ke? Nak ambil corner kan? Ada corner kan? Kau jangan pakai brake depan. Kau pakai brake kaki. Just slow down. Lepas tu kau downshift. Macam tu je lah. Laju kat dalam kerja kita. Laju kat dalam kerja kita.